Menjelang pembukaan sesi persekolahan, ibu bapa sibuk membuat persiapan terakhir bagi memastikan keperluan anak-anak mencukupi. Ikuti perkembangannya bersama Aina Najia Aizu di Kota Baru. Silakan Aina. Menjelang pembukaan sesi persekolahan Ahad ini, ibu bapa giat membuat persiapan akhir membeli barangan keperluan sekolah anak-anak. Tinjauan RTM di Pasir Putih mendapati ibu bapa mengambil pendekatan lebih berhemah dengan berbelanja mengikut bajet kewangan dengan hanya membeli barangan yang diperlukan. Mereka mengakui perbelanjaan persekolahan tahun ini meningkat, khususnya bagi keluarga yang mempunyai ramai anak yang bersekolah. Bila kita sebut pasal perbelanjaan sekolah, ada buku, peralatan menulis, pakaian sekolah. Jadi, utamakan yang penting. Maksudnya kehendak tu kita kemudiankan. Jadi, yang sekarang kita pentingkan pada keperluan dia lah. Pertama, tengok tempat. Kalau kita pergi kat mall memang mahal lah. Tengok promosi, pilih tempat. Kadang-kadang kita pergi beli juga kat Shopee. Tengok keadaan lah. Tengok poket sendiri. Kalau ikut hati semua, kita nak yang berkualiti kan. Bagi keluarga penerima sumbangan tunai rahmah STR, ia sedikit sebanyak membantu meringankan beban kewangan mereka dalam menyediakan kelengkapan asas persekolahan anak-anak. Tengok penting anak-anak kena macam tahun baru nak pakai yang baru lah. Mana suruh anak tu ceria sikit pergi sekolah. Dengan STR tu mana boleh lah tapung sikit-sikit. Walaupun tak banyak ada lah. Alhamdulillah. Dalam masa sama, ibu bapa berharap agar harga barangan persekolahan kekal terkawal dan tidak membebankan menjelang hari pertama persekolahan. Kesedaran terhadap amalan pemakanan sihat di Kelantan semakin meningkat. Ia sejajar dengan usaha mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit serta meningkatkan kualiti hidup. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Amirul Hafiz Rosli. Pemakanan seimbang yang mengurangkan penggunaan gula, garam dan lemak berlebihan dilihat menjadi amalan baharu terutama dalam kalangan golongan dewasa dan warga emas di negeri ini. Berdasarkan kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan NHMS, prevalent untuk diabetes di Kelantan pada 2019 menurun daripada 19.5% kepada 16.3% pada 2023. Kita juga di Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Kesihatan Negeri menganjurkan satu kempen dinamakan sebagai War on Sugar. Ya? Dan usaha kerajaan juga menaikkan cukai-cukai ke atas benda-benda manis ni. Dia panggil sugar tax ataupun dia panggil sin tax dan sebagainya supaya menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat supaya mereka kurang mengambil gula ataupun mengambil gula mengikut sukatan-sukatan yang dibenarkan. Usaha ke arah pembudayaan gaya hidup sihat itu turut disokong masyarakat. Ia dilihat mampu membentuk masyarakat yang lebih sihat dan produktif. Untuk kita nak memupuk gaya hidup sihat ni sekarang ni untuk sempena tahun baru tahun 2026 saya sendiri sama-sama kita mengambil inisiatif untuk terus membudayakan cara hidup sihat sama ada dari segi pengambilan makanan kita kena amalkan suku-suku separuh selalu amalkan gaya hidup yang sihat seperti melakukan aktiviti fizikal paling kurang 30 minit sehari ya, seperti kita membersih kawasan perumahan dan sebagainya lah. Dari segi kesihatan, pesanan saya kepada semualah dan juga termasuk di saya, amalkan cara hidup sihat. Okey, amalkan cara hidup sihat ni termasuklah amalkan aktiviti fizikal dan yang keduanya adalah lebih kepada jaga makanan, pemakanan yang sihat. Sebab kita tahu Kementerian Kesihatan pun selalu berkempen mempromosikan tentang cara hidup sihat dan juga amalan gaya hidup sihat selain daripada aktiviti fizikal, jaga pemakanan dan juga yang penting adalah jaga kesihatan mental. Tarikh hari ini adalah 1 Januari 2025. Berat saya adalah 89 kilogram. Baik, ini adalah saya pada 1 Januari 2026 selepas mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kini berat saya adalah 73 kilogram. Gaya hidup yang sihat bukan perubahan drastik dalam sehari, tetapi komitmen berterusan demi kualiti hidup yang lebih baik. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Berita RTM.
Di sebaliknya, tubuh yang kecil dengan warna coklat kekuningan atau keemasan dan memiliki suara nyaring, belalang rusa kini mencuri perhatian masyarakat di Kelantan. Malah tidak dapat dinafikan, belalang rusa atau lebih dikenali sebagai belalang kerik menjadi medium hiburan rakyat tempatan sehingga kad ada pertandingan adu suara setiap malam. Keunikan belalang kerik terletak pada suaranya yang nyaring serta alunan bunyi itu sendiri sehingga menarik minat rakyat Kelantan pelbagai peringkat umur untuk memiliki serangga eksotik tersebut. Disebabkan belalang rusa menjadi kegilaan, penduduk di Kampung Belukar Tumpat membuka 4 bong atau gelanggang untuk pertandingan. Sebab belalang rusa ni dia unik ni. Dia ada suara dia. Sebab dia tiap-tiap malam ni dia akan bunyi suara macam-macam. Ada tu hok jenis beranju, ada tu jenis main cepat. Sebab lah ni pun moga dia banyak kategori. Ada di petarikan, ada main butir, main maraton, kata maraton badi cepat. Lepas tu main air suara. Air suara ni hok orang dulu-dululah dia main badi apa ni, main air comel lah, belalang comel. Azrul kini memiliki 70 ekor belalang rusa dan kesemuanya diperolehi secara percuma dengan mencarinya di sawah atau di hutan. Selain itu, dia juga turut membina bongnya sendiri bagi membolehkan peminat serangga tersebut menyertai pertandingan tanpa perlu keluar ke kawasan lain. Penjagaan belalang rusa tidak memerlukan kos yang tinggi dan mudah dijaga. Selain untuk pertandingan, belalangnya juga turut menerima permintaan peminat dengan ada yang membeli belalangnya dengan harga RM20 seekor dan paling tinggi RM350. Sebelum menutup berita wilayah dari Kelantan petang ini, kita ikuti kemeriahan penganjuran Sukan Zon Timur 2026 yang berlangsung di RTM Kelantan. Program selama 2 hari bermula semalam itu dianjurkan sebagai persiapan kontijen Zon Timur sebelum menyertai Tamasya Sukan RTM kali ke-13 yang dijadual berlangsung di Ibu Negara hujung bulan ini. Kejohanan disertai hampir 50 petugas RTM dari Kelantan, Terengganu, Pahang serta RTM Kajang mempertandingkan 6 acara sukan. Penganjuran kali ini turut diserikan dengan penyertaan kontijen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan selaku pasukan jemputan. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Kelantan. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Aina.